Akan oleh Allah, kita terus sambung kepada syarat-syarat sah bagi dua khutbah, yakni khutbah Jumaat. Yang mana kita sebut sebelum ini 4 syarat daripada 9 syarat. Hari ini kita sambung syarat yang kelima daripada 9 syarat yang telah kita sebut sebelum ini, iaitu syarat bagi khutbah Jumaat itu 9 syarat. Pertama, bila mana berlakunya khutbah mestilah berdiri. Syarat yang kedua, khutbah itu mesti di dalam bahasa Arab, yakni rukun dia yang 5 itu. Yang ketiganya, khutbah itu mesti berlaku apabila yakin masuk waktu zuhur. Dan syarat yang keempat, bila sebut khutbah dia ada 2 khutbah, maka antara 2 khutbah ini, duduk antara 2 khutbah merupakan syarat sah khutbah. Bukan duduk itu sunatnya, tapi merupakan syarat sah bagi khutbah. Dan yang kelimanya, hari ini hendak diperdengar segala rukun kedua khutbah itu akan 39 laki-laki yang ahli Jumaat. Mesti 39 ini termasuk imam 40 orang yang dikategorikan sebagai ahli Jumaat. Apa dia ahli Jumaat? Orang yang wajib Jumaat, iaitu lelaki, baligh, berakal, merdeka dan bermustautin. Maka 40 orang ni tolak imam 39, wajib dia dengar khutbah tersebut. Ya, wajib dia dengar khutbah tersebut. Seperti dinyaringkan oleh khatib akan suaranya dengan segala rukun 2 khutbah. Khutbah rukun dia ada 5. Segala pujian, alhamdulillah. Yang kedua, selawat. Yang ketiga, ajak manusia supaya bertakwa. Keempat, membaca sepotong ayat, sama ada khutbah pertama atau kedua. Afdalnya khutbah pertama. Dan membaca doa di antara 2 khutbahnya, dan afdalnya khutbah yang kedua. Jadi 39 orang ni kena dengar rukun khutbah itu dengan jelas. Sebab itu khatib kena perkuatkan suaranya supaya benar-benar 39 orang ini didengar. Kalau khatib bukan ahli Jumaat seperti saya, orang luar, maka makmumnya mesti 40 orang. Kalau khatibnya ahli Jumaat, maka makmumnya 39. Gitu. Sehinggalah didengar akan dia 39 laki-laki yang kamil, yang lain daripada dirinya khatib. Dan jika tiada dipaham mereka itu akan maknanya sekalipun. 39 ni dia tak faham khatib cakap Arab, ya, tapi dia dengar tak? Dengar sah khutbah dia. Bila sah khutbah boleh sembahyang. Mana tahu dia pergi masjid India kan? Ada masjid India lain tu musafir belaka, dia ya. Ada 39 orang bermustautin. Maka khatib pula dia baca khutbah, dia baca, tengah baca alhamdulillah, doa apa semua, baca ayat Quran. Lepas tu dia syarah bahasa Urdu. Jahannam. Tetap sah sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dikatakan sah? Sebab syarat dia adalah dia dengar. Habis syarat dia apa dia? Dia dengar. Tu syarat dia pun. Ya, dia faham tu kemudian. Ya, syarat dia dengar. Walaupun mereka itu
tiada faham mereka itu maknanya sekalipun. Janji dengan rukun cukup sah. Tidak termasuk khatib. Jadi yang 40 tu khatib lah. Maka khatib ni tidak disyaratkan dengan. Sebab khatib dia naik, dia baca, dia khutbah. Bila dia baca, dia khutbah, yang wajib dengar tu hak bawah. Dia tak sama-sama. Dan jika ada ia tuli sekalipun, khatib tuli. Masuk masalah dia. Khatib tuli tapi dia boleh cakap. Apa? Jikalau 40 orang dengan dia sekalipun, makna dia 39 makmum, dia 40. Boleh. Kerana ia siapa khatib itu ketahui akan bacaan dirinya. Bila dia baca tu macam dengar. Walaupun dia tulis sekalipun, dia baca tu ibarat dia dengar. Dan jika tidak mengetahui akan makna rukun khutbah sekalipun, dia baca ya. Dia faham tak? Tak faham. Janji dia baca. Hak makmum pula janji dengar. Rukun cukup. Ada. Kalau pergi Mekah tu contohnya, khatib dia cakap Arab. Katalah yang mustauti, yang lain mustafid belakang, mustauti 39 lah. Khatib cakap berat. Faham tak? Faham. Apa yang faham? Yang tu tak faham. Syarat dia dengar. Hukum dia sah tak khutbah tu? Sah. Ada 5 rukun tadi. Ya, gitu. Maka disyarat bahawa mendengar yang 39 itu dengan PL, bukan dengan quwwah. Dia dengar betul-betul. Bukan dengar lebih kurang gitu Ataupun dia dengar tak? Lebih kurang. Dengar semua. Ya. Maka tidak wajib atas 40 yang setengah itu, mereka itu tuli. Andai kata 39 tu ada yang tuli, tak boleh. Mesti cukup. Ini berjarak lah tempat kita mana ada 40 orang. Mustaqim lebih. Bila lebih tak masuklah dalam bab ni. Ni kalau kawasan satu tempat yang jumlah dia 40 orang gitu. Kalau seorang tertidur kan? Kalau seorang tertidur, itu dia panggil quwwah tu. Bukan PN. PN tu dengar semua. Kalau quwwah tu dia masuk alam. Dia masuk alam. Dengar tak? Dengar. Beza tidur dengan mengantuk. Ya, mengantuk ni dia dengar walaupun dia tak faham. Tidur ni dia masuk alam lain dah. Sebab tu tidur ni tak masuk kata ulama. Tapi kalau dia ada orang kata macam hari Jumaat kita lah, dengar tak? Dengar. Apa yang dengar? Yang tu tak dengar. Tu mengantuk lah. Yang tu tak batal, tak ada masalah. Ya, bahkan semayang wuduk dia pun tak ada. Atau dia menyerap sekalipun. Sebab yang batal ni tidur. Yang tidak tetap tulang punggung. Itu. Ya, yang tu nama dia ngantuk dia panggil. Maka tidak wajib Jumaat atas 40 orang yang setengah mereka itu tuli. Ada 30 semua, ada 39. 4 orang tuli, tak boleh. Dan tidak sah Jumaat serta ada hingga bangai yang mendengar daripada mendengar rukun khutbah ini. Bah kalau bising, dengar tak? Allah, dengar bising Dengar tak khatib baca? Tak dengar. Sebab ingat Imam Ibn Hajar kata tak boleh juga, tak sah. Tuan-tuan yang saya muliakan, pernah berlaku di masjid saya lah. Masjid saya pernah berlaku kes tu. Apa dia? Masjid tapi sekolah. Sekolah agama. Jadi masa khatib ni akan khutbah baca, budak-budak ni maklum lah, dia sembang gamat habis satu masjid. Bila begitu, khatib ni berhenti, beri pesanan bagi budak-budak suruh dia.
Madu atas tidak satu. Lepas tu minta yang di luar duk makan, geng makan pisang tu masuk. Dulu masjid saya tu tempat belakang tu ada makan pisang, ada 2 tempat. Satu masuk ke kolah ayam, satu lagi ke belah belakang. Kan orang dulu ni, orang-orang kita ni suka hari Jumaat hantar pisang. Daripada zaman dulu-dulu, pasal apa pisang? Siapa boleh jawab? Pasal apa pisang? Tak boleh kan buah durian ke, musangking ke, blackthorn ke, buah manggis ke, buah dokong ke. Pasal apa mesti pisang? Siapa tahu? Tahu tak? Pasal apa pisang? Kan selalu mesti orang bagi pisang. Bagilah buah lain ke, buah apple ke, buah anggur ke. Tak boleh tak? Pasal apa pisang? Walaupun lori musim durian, ada tonggek, lori sebiji, ambil seorang sebiji. Ada. Pasal apa pisang? Siapa tahu? Siapa tahu? Adat tu, adat dulu-dulu. Pasal apa pisang? Saya pun tak tahu. Lu tanya orang tua, pasal apa pisang? Dia kata biasa, pisang yang mudah kali. Banyak. Memang dari segi mudahnya pisang ni dia ada sentiasa, buah lain bermusim. Awak tak bagi buah jambu dia lah. Macam-macam lah. Tak apa lah kok mana pun. Jadi geng makan pisang tu dia sembang. Jadi khotik pun tegaklah budak-budak bising tadi. Hingga tak dengar apa. Ya, lepas tu belakang. Lepas tu sambung balik khutbah. Baik. Bila habis khutbah apa selesai, mayang Jumaat. Habis mayang Jumaat, ada geng ahli majlis petua. Bukan ahli majlis fatwa. Ahli majlis petua. Ahli majlis petua ni dia lepas mayang Jumaat, dia singgah kedai. Dia tarik lah. Kita ni, teh di rumah pun ada, tapi teh tarik tak boleh tinggal. Pasal apa? Dia punya kick tu lain ke? Ya, dia mamak lah. Ya. Maka sembanglah mereka kata, hari ni kita khutbah tak sah. Dengan sebab dia kata, khutbah tadi tu putus mualat. Sebab apa? Berhenti baca, tegur orang. Dalam khutbah ni ada mualat, mesti betul-betul, mana boleh berhenti macam tu. Kawan seorang lagi kata, biar betul ya, betul ya. Gini. Itu dia panggil ahli majlis petua. Maka bila khutbah tak sah, maka Jumaat tadi tak sah dia. Tu imam tu tak erti tu. Ya, khatib tu tak erti tu. Patutnya kena baca khutbah lain. Kita ni balik lagi, lepas makan teh ni kena semayang zuhur balik. Dia panggil ahli majlis ketua. Alasan dia tadi, sebab berhenti khutbah, tegur budak-budak dan tegur orang luar yang makan geng pisang tu masuk. Tempat lepas tu geng pisang tu dah tak ada, semua kita rombak habis dah. Memang dia pergi kumpul dalam tu pun, bukan salah pisang tu. Ya, boleh makan. Rumusan kita apa? Siapa yang nak hantar makanan atau pisang, mesti hantar di pejabat. Lepas habis sembahyang Jumaat, beratuk, ambil lah. Dulu dah dia ada sistem dah sikit. Lepas sembahyang Jumaat, makanan tadi dikeluarkan. Ambil lah seorang satu. Jangan berebut-berebut. Ambil. Baik. Rupanya benda tu tersebar. Kata Jumaat tu tak sah. Ni lah geng ahli majlis ketua ni. Yalah. Habis. Bila gitu sampailah pengetahuan jantan kuasa. Ni berat ni. Banyak orang duk sebut dah ni. Ya, jangan keluar dalam Facebook aja, keluar Facebook jangan. Dia viral habis. Yalah. Akhirnya jemput bila kebetulan satu ustaz mengajak kuliah maghrib. Dia mengajak fiqh.
minta supaya ulang. Tak selesai juga, yang main maghrib tak ramai. Minta pula datang pada hari Jumaat, dia panggil tazkirah Jumaat. Maka disebutlah pada hari tersebut. Sebenarnya kata ulama itu tidak memutuskan mualat. Sebab apa? Sebab syarat dia mesti dengar. Syarat dia mesti dengar. Kalau hingat macam tu, khutbah tu tak sah. Jadi memberi teguran tadi tu supaya tidak hingat, itu tidak dianggap putus mualat. Baru selesai masalah. Tapi duk cari tu siapa alim-alim petua, duk agak-agak tu boleh tahu lah. Ya tak? Tu pun payah juga alim-alim petua. Baik, patutnya tanya lah. Adapun dia kata, pendapat yang pertama, kalau tarawih juga adalah hingat, makmum tak dengar hingat tu aja, khutbah tu tak sah. Ini kata siapa? Imam Ibn Hajar. Adapun yang mutamad oleh Imam Ramli, Syekh Syihabuddin Ramli dalam kitab Nihayahnya, bahawa disyarat mereka itu mendengar dengan quwwah, bukan fi'il, bukan dengar betul-betul. Syarat dia dengar hujung-hujung, jadilah dengar. Faham tak tu? Macam orang kalau tidak, masalah kita. Sebab masa khutbah tu masuk ala ghaib belakang. Tanya apa? Faham tak? Faham. Apa yang faham? Yang tu tak faham. Tu duduk ala ghaib belakang tu. Sebab masuk ada jadi gitu. Macam apa tu? Ada? Baik. Maka jika bertindak dengan fi'il, maka atas kaul ini wajib Jumaat 40 orang itu, setengah mereka itu tuli, dan sah Jumaat serta ada hingga mana. Imam Ramli ni kan, dia ingat janji dengar, tuli pun tak apa, janji dia okey. Dia duk rasa dengar tak? Dengar. Rasa dengar apa tak tahu. Sebab itu dia kata khutbah yang dalam keadaan hingat tu, janji dia dengar kan. Tapi tak faham sebab hingat tadi tu. Kata Imam Ramli, sah. Syarat dia dengar. Ya, faham tu kemudian. Sekira-kira tiada mereka itu tuli, nescaya kedengaran mereka itu. Kalau mereka tak tuli, dengar lah sebab tadi. Dengar, ni sebab tak dengar, sebab ingat. Maka itu dikatakan dengar, kata Imam Ramli. Maka dia kata memadalah mereka itu tempat membaca dua khutbah pada tempat jikalau tidak ingat bangat dan tiada tuli, nescaya. Kalaulah tak ingat tadi, dengarlah. Maka ibarat dia dengar. Sah dah khutbah tadi. Yang kotek tegak tadi, sebab dia nak ambil pendapat yang pertama. Tapi duk baca juga, duk ingat juga. Masalah kedua masih boleh. Masalah pertama tak boleh. Gitu. Habis. Dan sedangkan itu dia kata tidak memutuskan dengan dia wa'is dan panjang ia kenapa setengah daripada masalah khutbah. Sebab dia pesan pada orang ramai itu juga pengajaran dari khutbah. Ada mau'izah, pengajaran. Ataupun khutbah dia panjang tuan-tuan. Tu dia. Sah dah khutbah? Sah. Dia tak tanya panjang dan pendek, dia tanya rukun cukup dah? Cukup. Pernah berlaku satu tempat, pukul 2 lebih, 2 suku baru habis khutbah Jumaat. Tu dia. Makmum lari tu. Ya, lari. Khatib tak tahu, saya kebetulan pun ada di situ. Dia ni khutbah ke baca khutbah? Sebab bila ceramah macam tu, tak tengok masa, poin tu lari, tak membawa manfaat. Nabi SAW berkhutbah. Nabi khutbah ni ringkas, padat, mudah faham. Ringkas, padat,
mudah dipaham akan ayat dia. Kita tengok dalam peristiwa Hajjatul Wada, Nabi baca khutbah Arafah. Satu line tu aja, tapi ringkas, padat, mudah faham. Tak ada guna dia kata panjang berjela-jela tak faham. Ya, ini benar-benar ringkas, padat dan mudah faham. Bahasa tu lah. Janganlah duk buat bahasa-bahasa canggih. Jangan. Kena kat bandar ni tak apalah, kena kat kampung jahanam pun. Sistem alatan sophisticated. Kena dengar kat orang tu apa dia ketot dia gitu. Oh, jangan. Bahasa ni bahasa yang mudah, semua peringkat yang faham. Tu maksudnya ringkas, padat, mudah faham. Tujuan dia apa dia? Nak memberi kepahaman. Macam sistem teknologi je lah. Nak lebih maju kena belajar bahasa orang lain. Bahasa kita tak perlu. Salah. Kepahaman saya lain. Kepahaman saya maju tu faham ilmu tu. Jepun maju, dia cakap Jepun ya. Ya, Rusia maju sebab apa? Dia bahasa Rusia tu. Tetapi kalau ingin untuk menambahkan lagi, tu baru disebut kata ambil bahasa yang lain. Kalau disebut teknologi canggih ni kena ngaji bahasa orang lain, tak boleh. Kena faham dulu. Lepas faham, nak menambahkan lagi, baru dipaham akan bahasa yang lain. Ya, kita kena rajin merantau sikit. Ya dah, merantau sikit. Ya, kalau duduk Malaysia aja tak pernah duduk keluar, kita duduk rasa kita paling bagus sekali ya. Ya dah, tak payah pergi negara Singapura pun sini dah. Ya dah. Baik, ala kulli hal, sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Habis. Itu syarat yang keberapa? Yang keenam. Syarat yang ketujuh, hendaklah suci khatib itu dari dua hadas besar dan kecil. Bukan khutbah hari raya. Khutbah hari raya tu sunat aja, maka wuduk tu jatuh sunat. Khutbah Jumaat adalah wajib, maka perkara bergantung dengan khutbah itu juga jatuh wajib. Macam sembahyang. Ada kata khatib itu dia khutbah, setengah dia khutbah dia kentut. Wajib dia berhenti dan turun daripada mimbar. Sebab itu selalu saya memberi pesan. Tempat saya pernah berlaku sekali. Ada supaya bila khatib naik atas mimbar, ada khatib yang kedua duduk di bawah memerhati, ya, dan mengikuti khutbah tersebut. Kalau ada tag, dia pegang tag tu. Atau dia baca dah dahulu di rumah, bila mana tag itu ataupun khatib itu batal turun, dia naik, dia boleh sambung balik khutbah tersebut. Jangan itu syarat. Saya kita tengah baca ni kentut, dia tak turun, khutbah tu tak sah. Bila khutbah tak sah, sembahyang tak sah, khatib tu tanggung dosa. Ya, saya pernah berlaku sekali. Sebelum tu kuliah Jumaat, okey? Semangat. Kuliah Jumaat tajuk apa tu masa tu saya tak ingat. Kalau lo ni tajuk dia Pilihan Raya. Ya, betul tak? Dari mana? Dari 9. Bila? Yalah, penamaan calon bila? Sabtu ni. Okey. Tahu juga tu. Geng mana ni? Tak ada lah. Ya, sebab dia bukan orang 9. Orang 9. Sebab dia tak tahu tak apa. Baik, Allah Allah. Saya naik baca khutbah tu. Alhamdulillah, selawat atas Nabi. Ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah. Kan? Dia tekan ittaqullah, tekan di mulut, bawah tekan. Roh pula. Tapi duk sana Pak Khatib
Setiap kali nak khutbah memang kita letak gitu. Jangan buat lebih kurang lah. Turun-turun tu, imam yang kedua tak tanya lah, naik lalu. Sambung balik khutbah. Kalau imam kedua tak ada dan tak buat persediaan, kacau. Khatib turun, imam kedua kata apa? Ni turun pasal apa? Ya ilah, dia jadi temu ramah pula di situ. Aku kentut pasal apa? Bila kentut dah ni. Mana? Tak sah ke baca khutbah? Tak boleh sebab khutbah jatuh wajib, bukan jatuh sunat. Kalau sembahyang hari raya, khutbah tu jatuh sunat. Tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Kita sembahyang raya tak berlakunya khutbah, sembahyang raya tetap sah. Sebab tu sembahyang raya boleh sembahyang di rumah. Orang perempuan yang ataupun lelaki yang uzur, yang tak boleh hadir ke masjid surau, dia boleh sembahyang di rumah. Tapi tak perlulah dia berkhutbah. Tapi kalau dia nak khutbah juga, boleh naik atas tangga dia khutbah seorang-seorang. Dah, tak ada masalah. Tapi Jumaat tak boleh. Baik, turun aja khatib naik lalu. Dan khatib teruskan bacaan dia. Tak putus mualah. Tapi kalau kita turun, khatib tak pernah baca teks khutbah, dia naik, dia kelang kabut. Nak sambung tak mana ni? Nak sambung tak mana? Tu hati-hati. Tak kena tak apa, kena sekali. Tahu kan? Ya dah. Masya Allah. Sidang Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sama juga. Pernah berlaku di Kedah 2-3 tahun dulu. Selepas hari raya, Jumaat hari raya, khatib jatuh daripada mimbar. Hari apa? Hari Jumaat. Khutbah Jumaat jatuh. Apa yang berlaku? Bila jatuh ni, orang pergi ambil khatib turun-turun. Imam yang muda ni, dia tak bicara bab khatib jatuh ni. Dia naik. Terus dia khutbah tu sebab ramai lagi. Yang perlu saja, perlu uruskan imam ni. Jadi bila gitu, barulah 8 orang ni pegang. Yang lain duduk. Apa tak ada urusan. Yang lain tu kaki tengok ya. Maka 8 ni usung. Pergi luar. Usung. Khutbah berlaku. Tak lama, ambulans naik. Bawa ni, sakit ni, pergi hospital. Perjalanan meninggal. Jadi khatib ni tak tahu, teruskan khutbah tadi. Selesaikan. Hatta sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, ada mesej masuk lah. Imam tadi meninggal dalam perjalanan. Allahu Rabbi. No? Tapi nak ceritanya, nak jaga imam kan nak jaga jemaah. Sebab ada dah orang yang boleh menguruskan akan imam tadi, maka diuruskan imam. Khutbah terus di belakang. Yang berlaku dekat masjid saya tu Bilal meninggal. Ingat tak? Yang keluar dalam media apa semua, Imam Haziq. Lepas azan maghrib, dia rebah. Kerja ke hospital, meninggal. Masa rebah tu, lepas WhatsApp, Imam WhatsApp, Ustaz tolong solat hajat. Gini. Kita baru selesai mayang maghrib. Ingat tak? Jadi, dia azan masa tu, baru masuk maghrib, azan. Rebah. Tak ada nak solat hajat, meninggal. Tengok tak dalam berita? Keluar berita, keluar sahabat. Dia umur 33 tahun ni. Keluar sahabat tu kisah apa? Kisah ramainya sembahyang. Dia meninggal hari Ahad, malam Ahad. Malam Ahad, malam Isnin. Ya, dia meninggal. Tak nak besok, pukul 10 pagi, hari Isnin, hari kerja. Saya pergilah, ya, tapi saya tak sembahyang sebab apa? Pukul 9 saya ada kuliah. Biar awal sikit. Jadi sembahyang pukul 10. Hebat tu kata. Yang kata keluar dalam media tu, benda orang azan ni biasa. So imam meninggal apa. Yang luar biasa tu, masjid tu penuh orang. Pernah tahu tak? Masjid Firdaus Bandar Baru Selayar. Atas bukit tu. Masjid tu besar tu. Hari Isnin pula hari kerja. No? Kita hari Jumaat pun, lepas mayang Jumaat tu tuan-tuan, lepas mayang Jumaat ni ada solat jenazah. Harap tuan-tuan tunggu.
Tu imam bagi salam, Assalamualaikum, Jumaat tu berdiri. Jemaah lain pun berdiri juga, cabut balik. Tu hari Jumaat tu. Sebab apa tak mau sembahyang? Kadang-kadang, aku tak kenal dia. Yang paling penting, Allah Ta'ala tak campak kepada diri orang tu untuk sembahyang. Tapi beliau ni, Allah campak dia. Sedangkan dia bukan orang hebat pun. Terbilang. Bukan imam besar, bukan YB, bukan ketua masyarakat, orang yang disanjung atau orang korporat yang hebat dan sebagainya. Tak ada, terbilang. Mayang dia penuh masjid. Masjid Pidong ni mayang-mayang rapat. Ya tak? Kalau mayang macam Jumaat, lepas luar tu jam situ. Dalam masjid padat, tuan-tuan. Dan tak pernah berlaku dalam sejarah masjid tu mayang-mayang padat. Mana masjid tu dalam tu penuh. Mayang-mayang kan rapat. Kalau disenggangkan macam semayang fardu tadi Jumaat, pas sampai jalan luar. Itu yang keluar dalam media. Ya. Jadi apa yang Allah nak bagi kat dia ni, dia bukan orang terkenal. Saya pun takut kalau mati nanti sembahyang ada 10 orang ni. Ya tak? Tak tahu. Tu kata Allah nak tengok, nak lihat penghujung perjalanan seseorang. Dia ni memang bagus. Anak murid saya, ayah dia, mentua dia memang anak murid. Dia ni hidup dia daripada kecil suka Quran. Anak seorang, umur 33, serangan jantung lah. Tapi nak tengok tu cara dia, Allah. Kita pun tengok video keluar, tengok Facebook keluar, tengok dalam surah keluar. Sebab apa? Bukan orang kata apa? Orang yang hebat. Tapi Allah campakkan dalam setiap orang tu untuk hadir sembahyang. Sebab apa hadir sembahyang? Dengar dia baca, dia azan, jatuh, rubah, meninggal. Hatu ya main nak sembahyang. Allah campak keinginan untuk main sembahyang. Berapa ramai orang yang hebat jatuh, mati, meninggal, tak ada orang main. Tu saya kata, kita tak tahu husnul khatimah. Allah makhtim alaina bi husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, hujung kita ni baik ke? Allah tutup hujung kita baik ke? Yang tu yang kita minta. Tapi ya Allah, jangan tutup hujung kita tu dengan berjalan penghujung yang tidak baik. InsyaAllah, Allah a'lam. Kita sambung kemudian nanti syarat yang ketujuh itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Syarat yang ketujuh, syarat yang ke-8. Allahu a'lam bissawab. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.